Makcik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat kuih makcik RM10 makcik. RM10 kita bagi goreng pisang. Oh, ni pisang berangan Ni hari ni pisang kepuk. Oh, pisang kepuk. Ini keledek oren ya. Baik. Okey. Ni kari pap kentang. Baik. Kari pap sardin. Sardin. Ni kuih kacang. Oh, ni kuih kacang Ini kuih keria gula Melaka. Baik. Okey, pulut inti. Koci. Pulut inti. Pulut inti. Pulut inti. Kuih koci yang ni. Oh, ni kuih koci. Nampak sama? Tak sama. Kuih koci dia daun dia macam basah sebab kita masak dengan daun. Pulut inti kita dah masak baru kita bungkus. Oh, okey, faham. Nampak daun dia lain. Baik. Ini kuih kaswi. Kuih kaswi. Kuih kaswi. Nak RM10 tadi kan? RM10. Ini seri muka pandan. Seri muka pandan. Ini talam gula Melaka. Baik. Talam gula Melaka. Boleh muat lagi Boleh. Ini bom bijan. Bom bijan. Dalam dia kelapa gula Melaka. Memang kita guna gula Melaka. Makan dulu nanti rasa. Baik. 1, 2, 3. Acik kira dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada lagi. Ini burger Malaysia. Burger Malaysia. Burger Malaysia. Tambah satu. Baik. Satu lagi. Kenapkan RM10. Dia RM10 20 sen. Makcik diskaun 20 sen. Kira RM10 tambah. Ini murah rezeki ini makcik. cucuk sayur. Cucuk sayur. Kalau orang seberang panggil ini bakwan apa? Bakwan. Bakwan. Dia tak ada udang. Cuma sayur saja. Tapi dia macam cucuk udang lah. Cuma tak ada udang saja. Oh, faham. Rasa dia masih macam cucuk udang. Try. Baik. RM10 ke ni? Ini RM10. Baik makcik. Buka pukul apa makcik? Buka pukul 3.30 sampai pukul 7. Baik, cuti? Cuti hari Jumaat. Baik, saya makan makcik RM10 je? RM10. Okay, bismillah. Makcik, nice. Terima kasih.